Hari ini Panji akan bongkarkan rahsia yang tersimpan di sebalik lubuk kereta murah yang berada di Sungai Buloh. Habis dah scene seram tadi, jom sekarang Panji nak belanja korang. Panji nak review kereta untuk korang. Hari ni Panji nak review kereta yang ada RM10,000 sebagai diskaun. Khas untuk korang, kita kasih jadi punya. Jom Panji review. Okay guys, first Panji nak review dekat korang sebuah Mercedes-Benz. Dia datang dari kelas E200. Yang ni dia datang dari sisi 2.0 dari tahun 2014, register tahun 2017. Macam yang korang boleh tengok, dia datang dengan cat berwarna putih original AMG original daripada Mercedes. Korang boleh tengok bahagian grill dia, dia punya lampu cantik, dia punya logo tenggelam, memang sangat-sangat handsome geng. Kenapa korang kena datang ke kedai kami untuk beli kereta ni? Sebab first thing first, Panji nak bagi tahu dekat korang, kereta ni, model kereta ni dia datang dengan tingkap frameless. Memang sangat-sangat cantik geng. Dia nampak sporty habis. Korang boleh tengok sendiri. Rem dia pun rem original walaupun nampak sedikit lapuk, tapi geng, kereta ni memang sangat-sangat perfect. Mileage dia tak sampai lagi 150,000. Baru sahaja satu cycle Kita tengok pula bahagian belakang dia. Korang boleh tengok dia punya bontot dia ni memang sangat-sangat handsome. Dia dah siap dilengkapi dengan kamera reverse. Dia dah ada ducktail, exhaust 2 batang macam ni. Memang sangat-sangat cantik geng. Apa je lagi yang korang nak geng. Okay, kita tengok bahagian sisi dia pula. Tak ada kemek, tak ada accident, tak ada cala. Itu yang paling penting sekali geng. Panji nak review dekat korang pula bahagian dalaman dia. Macam yang Panji cakap tadi, dia punya tingkap frameless Ini frameless memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat sporty. Interior dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat semi bucket fully leather, original daripada Mercedes sendiri. Steering wheel multifunction, original daripada Mercedes. Dia dah siap dengan pedal shift geng. Memang sangat-sangat handsome. Untuk kereta ni juga, dia dah siap dengan sunroof dan juga moonroof. Memang sangat-sangat cantik, memang sangat menarik kereta ni geng. Untuk kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga 89,000. Tapi, macam yang Panji cakap tadi, Panji nak let go 10,000 untuk korang. Kereta ni Panji nak jual dengan harga 79,900 sahaja. Next, Panji ada sebuah GLA. Yang ni GLA 250 Dia datang dari tahun 2015. Register tahun 2020. Dia datang dengan sisi 2.0. Memang sangat-sangat cantik. Ini model 4matic. Dia datang dengan cat berwarna putih. Sama juga original daripada Mercedes. Kereta ni stok baru masuk ke AR Used Car. Korang tengok sendirilah bahagian depan dia. Dia punya lampu memang sangat-sangat cantik. Dia punya spotlight bawah dia ni memang sangat-sangat smart. Grill dia pun masih lagi original daripada Mercedes. Plate 3 angka kita bagi sekali geng. Kita bagi sekali dengan nombor plate dia. Rim, korang sendiri boleh tengok lah. Original daripada Mercedes macam mana. Dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Kereta ni ready on road. Korang boleh bawa je kereta ni, korang boleh jalan terus. Next, kita tengok sikit bahagian belakang dia. Belakang dia memang sangat-sangat handsome geng. Memang sangat-sangat seksi. Yang ni model dia datang dengan model 4matic. So, kalau korang berminat dengan kereta ni, korang boleh ambil kereta ni Kereta ni spek cantik. Engine dah siap upgrade stage 2, dah siap remap. Semua yang korang nak untuk kereta ni, semua dah lengkap. Korang tinggal bawa and basuh kaki sahaja. Kita tengok sikit bahagian dalaman dia pula. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam. Kapet dia ada line warna merah macam tu. Hui, memang cantik mat. Kalau korang nak tahu juga, seat dia mix fabric dan juga leather. Original, bukannya buat-buat. Original daripada Mercedes. Kita tengok pula bahagian depan dia. Untuk bahagian depan dia, dia dah siap dengan Android player yang kecil comel macam tu. Aircon cantik, interior dia memang sangat-sangat smart lagi. Tak ada kotor, tak ada merekah, tak ada pecah. Untuk dashboard dia, korang sendiri boleh tengok lah. Tak ada bekas-bekas gam, selotip dan sebagainya. Untuk mileage kereta ni, belum lagi sampai 150,000 sobat.
tak sampai lagi 150,000. Steering wheel multifunction original daripada Mercedes. Untuk door trim dia memang sangat-sangat handsome. Untuk bahagian depan dia ni memang sangat-sangat perfect lah. Memang sangat-sangat selesa untuk kereta ni. Seat depan dia juga dia pakai seat semi bucket semi bucket original daripada Mercedes. Memang sangat-sangat handsome untuk kereta ni. Kalau korang nak yang spek-spek besar, spek-spek tinggi sikit daripada model-model sedan macam ni, korang boleh ambil kereta ni. Yang ni harga Panji nak lepaskan dengan harga 79,000 sahaja. Harga asal dia 89, Panji bagi diskaun dekat korang 10,000. Kalau korang tak berminat yang ni, korang nak yang model baru, tahun baru, korang boleh ambil yang ni. Yang ni spek-spek polis, ketua jabatan polis boleh pakai kereta ni. Yang ni model E350E plug-in hybrid original AMG. Yang ni dia datang dari tahun 2017 dengan sisi 2.0. Kereta memang sangat-sangat cantik, fully black, original AMG Bahagian grill dia korang sendiri boleh tengok lah. Dia dah ada front camera, plate pun cantik, jabatan siasatan jenayah 6855, sangat-sangat handsome. Kita bagi sekali dengan nombor plate. Lampu dia pun masih lagi cantik, korang tengok. Lampu dia cantik LED, memang sangat-sangat handsome. Next kita tengok pula bahagian keliling dia. Untuk rem dia dulu, dia datang dengan rem original daripada Mercedes. Memang sangat-sangat handsome. Ketebalan bunga tayar lebih kurang 80%. Tayar baru, bukan tayar lama, tayar tahun 2023. Baru 3 tahun sahaja pernah dipakai. Okey geng, untuk bahagian belakang dia pula. Korang boleh tengok sendirilah. Memang sangat-sangat seksi, memang sangat-sangat handsome. Untuk kereta ni, kalau korang minat, memang korang boleh pakai. Kita tengok dulu bahagian dalaman dia. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior sama juga berwarna hitam. Memang premium habis. Dia punya speaker daripada Bassmaster, original daripada AMG dan Mercedes. Dia punya door trim ada carbon fiber macam tu. Korang sendiri boleh tengok lah. Dia punya LED dia ni, dia punya LCD dia ni memang sangat-sangat handsome. Panjang macam ni. Full full carbon bahagian bawah dia punya dashboard. Pintu sana belakang pun ada. Dia datang dengan seat fully leather semi bucket. Original daripada Mercedes sendiri. Mileage dia baru 100,000. Korang sendiri boleh tengok. Mileage dia, Panji tengok dah tadi, 100,000. Steering wheel multifunction, original daripada Mercedes. Dia dah siap dengan pedal shift. Owner asal orang Melayu Orang Melayu, orang Islam, geng-geng kita juga. Untuk dia punya dashboard, korang boleh tengok. Bersih tak bersih dashboard dia. Memang sangat-sangat cantik. Untuk keluasan dia memang sangat-sangat selesa. Kereta ni juga dia dilengkapi dengan 64 ambient light. Dia ada 3 display meter yang berbeza ikut keselesaan dan kesukaan korang. Dia dah siap dengan 13 speaker yang ada untuk satu kereta ni. So kereta ni korang tak payah buat sound system dah. Kereta dah sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat cantik. Untuk kereta ni Panji sahaja nak bagi tahu dekat korang harga asal dia 110,000 110,000. Tapi untuk kereta ni saja Panji nak lepaskan dengan harga 99,000 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh contact nombor yang ada dekat bawah tu. Jangan lupa like, komen dan juga share banyak-banyak supaya tak terlepas update daripada kami. Okay guys, next Panji ada lagi sebuah Mercedes E250. Yang ni dia datang dari tahun 2013 dengan sisi 2.0 auto. Yang ni korang sendiri boleh tengok model facelift. Grill sangat-sangat cantik Grill dia original. Plate pun cantik 6446. Memang nombor yang sangat-sangat on. Okay, untuk headlamp dia LED memang sangat-sangat smart geng. Dia punya lip dekat bawah tu pun dah cantik. Korang dah tak payah buat apa-apa dah geng. Korang sendiri boleh tengok betapa cantiknya kereta ni. Dia datang dengan cat berwarna putih original daripada Mercedes. Dia dah siap dengan sunroof dan juga moonroof. Korang nak tengok bulan bintang memang tak ada masalah. Rem original daripada Mercedes sendiri dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Untuk bahagian luaran kereta ni memang sangat-sangat perfect sebab kereta ni bebas aksiden,
bebas banjir dan juga tak ada cala-cala yang teruk. Kereta ni dia manja-manja saja. Korang sendiri boleh tengoklah, dia ada 4 muffler exhaust dekat bawah ni yang bukan muffler display. Yang ni original daripada AMG. Sebab apa? Korang sendiri boleh tengok dia ada chop dekat atas ni. Kiri dan kanan dia ada chop. Memang sangat-sangat cantik. Model E-Class ni dia lebar sikit bahagian belakang Tapi geng, memang sangat-sangat selesa untuk korang drive kereta ni. Korang nak jalan jauh boleh, nak jalan dekat pun boleh, nak buat daily car pun tak ada masalah. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian belakang dia, untuk keluasan belakang dia, korang sendiri boleh tengok memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat luas dan juga selesa. Door trim dia pun masih lagi kemas, masih lagi cantik. Macam yang Panji cakap tadi, dia cat dia original Original, tak ada bekas accident. Korang sendiri boleh tengok lah. Memang sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat perfect untuk model kereta ni. Kenapa Panji cakap kereta ni yang paling best antara yang lain? Sebab yang ni kan model masterpiece. Memanglah sangat-sangat cantik geng. Sebab masterpiece dia ni, korang sendiri boleh tengok, masih lagi belum hilang dia punya signature oleh Mercedes sendiri. Untuk interior dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully leather semi bucket original daripada Mercedes sendiri. Tak ada koyak, tak ada pecah, tak ada merekah, tak ada bekasan-bekasan lama. Korang sendiri boleh nilai lah geng, betapa cantiknya kereta ni. Dia punya dashboard pun sama, tak ada pecah, tak ada benda-benda yang pelik melekat dekat sini. Dia punya steering wheel masih lagi original daripada Mercedes. Kereta ni pun dah siap dengan pedal shift. Dia punya mileage tak sampai lagi 100,000. Walaupun tahun dia agak lama, tapi owner asal jarang pakai kereta ni Memang sangat-sangat jarang pakai. Okay guys, untuk harga kereta ni, korang sendiri boleh tengok kan. Korang sendiri dah nampak kan. Harga asal dia RM59,000. Hari ni Panji nak pecahkan harga sebanyak RM10,000 sebagai diskaun untuk korang. Kalau korang bayar dekat Panji dengan harga RM59,000, Panji bagi baki dekat korang sebanyak RM10,000. So, kalau korang berminat ataupun tidak, korang boleh stay tune sampai habis sebab kita ada banyak lagi stok Mercedes yang ada dekat kedai kami. Next, Panji ada sebuah Audi A4. Yang ni dia datang model S-Line Quattro CC 2.0. Dia datang dari tahun 2011. Kereta ni pun masih lagi cantik, masih lagi dalam keadaan baik. Warna cat dia original, warna putih, original daripada Audi Kereta pun perfect, tak ada masalah apa-apa, cuma yang korang kena touch up sikit-sikit saja. Macam yang Panji cakap tadi, dia datang dengan model S-Line. Memang sangat-sangat smart. Kereta model sporty yang agak senang dijaga. Untuk bahagian belakang dia, korang sendiri boleh tengok. Dia bukan main-main 2.0 Quattro. Memang sangat-sangat handsome. Next, Panji nak review dekat korang bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian belakang dia, dia datang dengan keluasan yang macam ni. Korang sendiri boleh nilai lah geng. Luas tak luas, sempit tak sempit, tapi memang sangat-sangat selesa. Untuk bahagian hadapan dia pula. Untuk bahagian depan dia, dia punya dashboard masih lagi cantik macam kereta baru geng. Memang macam baru. Seat semi bucket original daripada Audi sendiri. Memang handsome geng. Korang tak payah pening-pening dah. Korang tinggal ambil, tacap-tacap sikit, terus cantik. Untuk harga kereta ni, harga asal dia RM25,000. Tapi hari ni Panji nak belanja RM5,000 dekat korang. Korang bayar dekat Panji RM20,000 saja, korang boleh bawa balik kereta ni. Kalau korang tak berminat dengan yang model Audi, korang nak pakai Mercedes juga, korang nak yang model kecil sikit, boleh, tak ada masalah, korang boleh ambil yang ni. Mercedes-Benz C250, dia datang dari tahun 2015 dengan CC 2.0 auto. Kereta sangat-sangat handsome, sangat-sangat kemas. Grill original facelift Memang handsome. Headlamp dia pun masih lagi LED. Memang sangat-sangat cantik. Korang boleh tengok sendiri. Korang sendiri boleh nilai betapa handsomenya kereta ni. Dia punya lip masih lagi cantik. Tak ada pecah, tak ada merekah. Memang sangat-sangat handsome. Rim masih lagi original daripada Mercedes. Untuk bahagian luaran dia, Panji boleh rate 9/10. Kereta bebas aksiden, bebas banjir, tak ada cala-cala yang serius. Memang sangat-sangat cantik.
Next, Panji nak bawa korang untuk kita tengok sikit bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian belakang dia, dia datang dengan keluasan yang sangat-sangat memuaskan. Walaupun C-Class ni dikenali dengan kereta yang agak sempit, tapi masih lagi selesa. Kereta ni pun dah siap dengan dia punya penghadang cahaya untuk bahagian belakang. Memang sangat-sangat cantik. Lagi satu geng, yang berbezanya kereta ni dengan model-model yang lain, dia datang dengan interior berwarna putih. Memang sangat-sangat premium. Memang sangat-sangat cantik. Untuk bahagian depan dia, korang sendiri boleh tengok, dia punya dashboard masih lagi perfect. Memang sangat-sangat cantik. Dia punya door trim pun handsome. Memang sangat-sangat perfect. Tak ada pecah, tak ada merekah. Dia punya seat fully leather semi bucket original daripada Mercedes sendiri. Steering wheel multifunction original daripada Mercedes. Dia dah siap dengan pedal shift. Dia punya Android player pun ada besar gedabak macam ni. Memang sangat-sangat cantik. Engine, gearbox dan juga aircon tak ada masalah langsung. Korang tinggal beli, buat minor service. Korang nak pergi mana, korang punya suka. Kereta memang dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Kereta ni memang cantik. Kalau korang lepaskan model kereta ni, korang sangat-sangat menyesal dan juga rugi. Kalau korang tak minat model yang ni ataupun warna putih, korang boleh ambil yang ni geng. Yang ni model lama sikit. Tapi dia punya design agak lama, tapi tahun dia sama. 2015 juga. CC 2.0. Model pun sama. Mercedes-Benz C250. Yang ni beza dia dengan yang ni, korang boleh tengok dia punya logo ni. Yang ni special dekat dia punya logo. Boleh gerak-gerak geng. Handsome tak handsome. Dia punya grill pun masih lagi original daripada Mercedes sendiri. Plate pun lawa 1680. Korang tak payah buat apa-apa dah geng. Kereta dah cantik. Kereta ni pun dah siap dengan sunroof dan juga moonroof. Tak payah pening-pening geng. Kereta dah siap dilengkapi dengan benda-benda yang korang suka. Rem dia pun original dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 50%. Untuk bahagian belakang dia, korang sendiri boleh tengok. Memang handsome, memang seksi, memang sangat-sangat kena dengan apa yang kita dengar bualan luar sana, bualan netizen dekat luar sana. C-Class ni memang dikenali dengan model yang compact dan juga sporty. Untuk kereta ni, korang sendiri boleh tengok bahagian luaran dia memang cantik memang cantik. Untuk bahagian dalaman dia pula, dia datang dengan interior berwarna putih juga. Tapi yang ni, cantiknya yang ni sebab korang boleh tengok dekat dia punya door trim. Dia punya limited edition sikit sebab dia ada design wooden, kayu-kayu sikit. Memang sangat-sangat cantik lah. Untuk keluasan belakang dia, dah perfect, dah selesa. Untuk bahagian depan dia pula, dia punya dashboard cantik, perfect, tak ada pecah, tak ada merekah, dah siap dengan Android player. Dia punya bahagian interior tengah ni pun wooden. Cantik tak cantik geng? Kalau cantik, korang komen cantik. Untuk dia punya steering wheel multifunction masih lagi original daripada Mercedes. Mileage pun tak sampai lagi 100,000, korang jangan risau. Kereta ni pun dah siap dengan pedal shift. Korang tak payah pening nak tambah ke, nak buang ke, tak payah. Biar je dia dekat situ sebab dia dah memang design dia macam tu. Untuk kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga 69,900 sahaja. Sama juga dengan yang sebelah ni. Harga dia 69,900 sahaja. Tapi kalau korang mencari yang tahun baru, korang nak pakai C-Class juga, korang boleh pakai yang ni. Yang ni model C350E plug-in hybrid. Dia datang dari tahun 2018 dengan CC 2.0 auto. Korang sendiri boleh tengok. Yang ni model original AMG. Fully original AMG Bahagian depan dia pun cantik. Memang sangat-sangat perfect. Dia punya lampu, beza dia dengan yang lain, dia ada lining biru dekat dalam tu. Korang nampak kan? Cantik kan? Okey, untuk kereta ni, dia datang dengan cat berwarna putih original daripada Mercedes sendiri. Yang ni model plug-in hybrid macam yang Panji cakap tadi. Korang boleh tengok sebab dia ada tag dekat sebelah kiri dan juga kanan dia. Untuk kereta ni, rem dia masih lagi original dengan saiz 18 inci. Untuk belakang dia, kita dah bagi dekat korang garang punya style. Korang tengok dia punya lampu, gelap sikit kan? Memang sangat-sangat perfect. Untuk model C-Class ni, macam yang Panji bagi tahu dekat kereta ni tadi,
Dia punya design sangat-sangat seksi, sangat-sangat handsome dan juga sporty. Untuk kereta ni Panji nak lepaskan dengan harga RM60,000 sahaja. Kalau korang berminat, korang boleh bayar dekat Panji dengan harga RM60,000. Korang boleh terus ambil dan bawa balik. Harga asal dia RM89,900 tau. Tapi hari ni sepanjang bulan 7 ni Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM60,000 sahaja. So, korang kena cepat. Korang kena cepat kontak nombor yang ada dalam video, like, komen dan juga share. Itu yang paling penting, geng. Dan satu lagi, korang kena tekan button notification yang ada dalam video ni. Next, Panji ada lagi sebuah C200. Yang ni dia datang dari tahun 2015 dengan CC 2.0 auto. Kereta condition sangat-sangat tip-top. Yang ni Panji sendiri cakap, Panji sendiri yang isytiharkan kereta ni sangat-sangat tip-top. Dengan design grill dia cantik, walaupun nampak biasa tapi ni model facelift Model facelift memang sangat-sangat perfect. Dia punya roof dia warna hitam macam tu memang nampak sangat-sangat lawa lah, geng. Rem pun masih lagi rem original daripada Mercedes, cuma design sahaja yang berbeza. Untuk skirting bahagian tepi ni, dia datang dengan skirting berwarna hitam. Memang sangat-sangat premium lah. Untuk bahagian belakang dia pula, memang seksi habis. Dia punya ducktail pun warna hitam, nampak sedikit handsome lah. Untuk kereta ni juga, dia dah siap dilengkapi dengan 4 muffler exhaust yang sangat cantik. Pun sama juga original daripada AMG. Panji tak main-main sebab dekat sini pun ada chop AMG punya brand. So, Panji nak belanja pula dekat korang bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully leather, original daripada Mercedes. Dia dah siap dilengkapi dengan penghawa dingin dekat bahagian belakang. Bahagian depan dia pula, korang sendiri boleh tengok, memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat premium. Bahagian depan dia datang dengan seat semi bucket fully leather original daripada Mercedes. Steering wheel multifunction pun dah original daripada Mercedes. Dia dah ada pedal shift kiri dan juga kanan. Memang sangat-sangat cantik. Dashboard dia pun tak ada pecah, tak ada merekah, tak ada benda-benda pelekat yang pelik. Untuk bahagian cover bumbung dia, tak ada kotoran langsung Korang boleh sendiri tengok lah. Memang tak ada apa-apa kotoran yang pelik-pelik. Korang sendiri boleh tengok, korang sendiri boleh nilai. Untuk barang yang Panji review ni, perfect tak perfect? Cantik tak cantik? Kalau cantik, korang tolong komen cantik. Kereta memang condition tip-top, geng. Memang sangat-sangat tip-top. Korang tak payah nak buat apa-apa dah. Korang bayar dekat Panji dengan harga RM79,900. Korang dah boleh bawa balik kereta ni. Harga asal dia RM89,900. Tapi hari ni Panji nak pecahkan lagi. Harga dia jadi RM70,000 sahaja. Korang kena catat apa yang Panji cakap ni. Hari ni Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM69,999 sahaja. Korang kena cepat. Memang korang kena cepat. Next, Panji ada lagi sebiji Mercedes-Benz C200. Pun sama juga model facelift. Dia datang dari tahun 2015. Harga asal RM79,000. Tapi hari ni Panji nak lepaskan dengan harga RM69,999. Korang boleh dapat model yang sama, design yang sama, tapi warna sahaja yang berbeza. Korang nak warna yang cantik, korang nak warna yang premium, korang boleh ambil yang ni, warna hitam. Senang nak jaga. Plate pun cantik, WB7070Y. Panji nak belanja siap dengan nombor plate. Korang sendiri boleh tengok. Condition cantik, condition perfect macam ni, takkan korang nak tengok saja. Lampu dia pun dah cantik, ada LED siap-siap. Grill dia pun lawa, dia punya lip depan tu pun dah cantik, warna silver. Memang sangat-sangat kena dengan warna body dia yang hitam ni. Rem masih lagi mengekalkan rem original daripada Mercedes dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 80%. Yang ni tayar tahun baru tahun 2024, masih lagi cantik. Untuk bahagian keliling kereta ni bebas aksiden, bebas banjir dan juga tiada cala-cala yang serius. Untuk kereta ni dia kurang satu je, geng. Korang boleh tambah. Dia punya ducktail tak ada. Dia tak sama macam yang sebelah ni. Tu je sahaja beza dia. Korang boleh tengok sendiri betapa seksinya bahagian belakang dia. Untuk kereta ni memang sangat-sangat perfect. Panji nak bawa korang tengok bahagian dalam dia dulu. Untuk bahagian belakang dia,
korang sendiri boleh tengok lah. Dia datang dengan seat berwarna putih, fully leather dan original daripada Mercedes sendiri. Korang boleh tengok lah, walaupun seat dia putih, tak ada sebarang kotoran-kotoran yang melampau dekat kereta ni. Memang sangat-sangat cantik lah geng. Panji tak tahu nak describe macam mana untuk kereta ni. Next, kita tengok pula bahagian depan dia. Korang tengok dia punya door trim pun dah cantik kan. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Seat depan, bahagian depan dia datang dengan seat fully leather semi bucket original daripada Mercedes. Untuk bahagian tengah ni pun lawa, dah cantik. Pun sama juga design wooden untuk bahagian tengah dia ni. Seat dia punya seat pun cantik, tak ada pecah, tak ada koyak, tak ada merekah, memang sangat-sangat perfect. Steering wheel multi-function original daripada Mercedes sendiri. Yang ni mileage dia tinggi sikit lah geng, tinggi sikit. Dia dah ada pedal shift, memang sangat-sangat perfect. Bahagian keliling kereta ni memang tak ada apa-apa masalah. Harga dia Panji dah bagi tahu 69,900 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh screenshot dan hantar dekat nombor yang ada dalam video. Jangan lupa geng. Kalau korang tak minat model C-Class macam ni ataupun E-Class yang Panji dah review tadi, korang boleh juga ambil yang model lama. Yang ni Mercedes-Benz E250. Dia datang dari tahun 2010. Sorry geng, yang ni model E200. Dia datang dari tahun 2010. Design dia agak lama sikit. Korang boleh tengok lah. Beza yang tadi belakang sana dengan yang model E-Class model tahun 2010 ni, dia agak lama sikit lah. Tapi tak apa geng, walaupun dia agak lama tapi dia masih lagi ada harga. Sebab dia punya brand, Mercedes punya brand, memang sangat-sangat cantik. Rim pun original, bahagian luar ni adalah sikit-sikit kurap-kurap manja kan. Untuk bahagian keliling kereta ni pun dah cantik, tak ada masalah. Dia punya enjin model CGI, memang tak ada apa-apa masalah yang serius untuk kereta ni. Kereta model senang jaga dan juga jimat minyak. Untuk bahagian dalaman dia pula, dia datang dengan interior berwarna krim macam ni. Memang sangat-sangat cantik lah. Walaupun agak lama, korang tengoklah steering wheel dia. Walaupun multifunction, nampak macam cantik tapi dia design yang lama. Kalau korang minat-minat benda-benda yang lama ni, korang boleh ambil yang ni. Yang ni harga dia Panji nak lepaskan dekat korang dengan harga, korang sendiri boleh tengok lah. Jangan terkejut tau. Harga dia Panji nak lepaskan dengan harga 30,000 sahaja. Kalau korang berminat, korang boleh datang ke AR Yuska Sungai Buloh. Next, Panji ada lagi sebiji E200. Model CGI juga. Model yang sama, cuma upgrade sikit. Yang ni dia tahun baru sikit lah, model facelift. Kita tengok dulu bahagian depan dia. Yang ni dia datang dari tahun 2011. Register 2011. Tahun dia juga sama geng. Tahun dia sama, sorry. Maafkan saya. Yang ni tahun baru. Harga pun sama juga. Yang ni Panji nak bagi dengan harga 29,900 sahaja. Kalau korang tak nak model yang ni, korang yang nak yang model baru, korang boleh ambil yang ni. Yang ni yang betul-betul facelift. Korang minat laju kan? Korang boleh ambil kereta ni. E250, dia datang dari tahun 2012. 2012. Yang ni enjin dah siap upgrade kepada stage 2, dah siap remap, piping exhaust pun dah siap upgrade kepada stage 2. Korang tak payah buat apa-apa dah geng. Yang paling penting, owner asal dah bagi jajan dekat korang. Bahagian lip depan dia dah siap dengan lip carbon fiber. Memang sangat-sangat handsome. Bukan setakat lip sahaja. Panji nak tunjuk dekat korang. VCF 51 Panji nak bagi siap dengan nombor plate. Korang tak payah pening-pening nak tukar nombor ke apa ke. Kereta nombor plate dia dah sangat-sangat cantik. Side mirror pun dah siap dengan carbon fiber. Memang sangat-sangat perfect. Rim original daripada Mercedes sendiri. Kita tengok sikit bahagian belakang dia. Yang ni model spec original AMG. Memang sangat-sangat cantik. Kereta pun memang masterpiece daripada AMG sendirilah. Korang sendiri pun tahu. Untuk bahagian dalaman dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather mix dengan fabric bahagian tengah ni fabric sikit. Memang sangat-sangat cantik lah. Kita tengok sikit bahagian depan dia. Untuk bahagian depan dia pula, dia datang dengan steering wheel multifunction original daripada Mercedes sendiri.
Seat bahagian depan fully leather mix dengan sama juga macam belakang tadi fabric, tapi yang ni model semi bucket semi bucket. Dia punya dashboard tak ada pecah, tak ada merekah, memang sangat-sangat cantik lah. Kalau korang minat yang ni, korang boleh bayar dekat Panji 49,999 saja. Korang dah boleh pakai kereta ni. Next, Panji ada lagi sebuah E300. Kalau korang minat kereta-kereta diesel, korang boleh ambil kereta ni. Yang ni Panji nak lepaskan dengan harga 30,000 sahaja. Yang ni dia datang dari tahun 2015. Yang ni model hybrid model hybrid. Original AMG juga tapi model hybrid. Untuk bahagian dalaman dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather semi bucket. Original daripada Mercedes sendiri. Steering wheel multifunction. Original daripada Mercedes. Dia punya dah siap dah dengan pedal shift. Dashboard cantik. Dalaman kemas. Memang sangat-sangat cantik. Kereta ni pun dah siap dengan sunroof dan juga moonroof. Korang tak payah pening geng. Korang tak payah pening. Kereta dah cukup cantik dah geng. So, kalau korang berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je nombor Panji yang ada dekat bawah tu. Korang boleh bagi tahu brand mana, model mana yang korang nak. Ataupun korang nak yang model convert, korang boleh ambil yang ni. Yang ni harga dia tinggi sikit sebab dia datang dari tahun model E250. Original AMG, cuma bahagian body kit dia sahaja yang dah siap di-convert kepada model yang lain. Kereta ni pun cantik. Harga 39,000 korang boleh dapat dengan condition macam ni. Memang sangat-sangat lawa lah. Owner asal pun dah bagi. Detail siap. Memang dah cantik lah. Kau tak payah buat apa-apa dah geng. Untuk interior dia pula. Kita tengok sikit interior dia. Untuk interior dia datang dengan interior fully black. Fully hitam. Original daripada Mercedes. Seat fully leather. Dah cantik. Steering wheel multifunction. Original daripada Mercedes. Dashboard dia cantik. Dah kemas. Dah lawa. Gear knob tu lain macam sikit. Dah cantik dah. Korang tak payah buat apa-apa dah geng. Tak payah buat apa-apa dah. Memang dah sangat-sangat perfect. Last. Panji ada lagi sebiji kereta Mercedes yang baru sahaja mendarat. Yang ni Mercedes-Benz C200 1.8 auto tahun 2008. Register tahun 2013. Kereta pun dah cantik. Korang boleh tengok bahagian grill dia model lama. Memang sangat-sangat handsome lah geng kalau model lama ni. Dia nampak old school sikit. Bahagian dalam dia pula. Kita tengok sikit. Dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat mix leather dan juga fabric. Memang sangat-sangat handsome. Steering wheel multifunction. Original daripada Mercedes. Mileage pun agak tinggi lah geng. Kereta lama kan. Dashboard dia pun tak ada pecah. Tak ada merekah. Keluasan belakang dia pun dah cantik. Bersih. Lawa. Korang tak payah pening-pening dah geng. Kereta dah cantik dah geng. Okay. Kita dah hampir sampai kepada penghujung video. So, mana-mana kereta yang korang minat, korang boleh roger sahaja nombor yang ada dalam video ni. Korang boleh bagi tahu kita orang. Korang screenshot siap-siap mana kereta yang korang minat. Okay guys, so kita dah sampai di penghujung segmen kita pada hari ni. Kalau ada semua di ladang, boleh Panji menumpang mandi. Kalau tuan-tuan sudi bertandang, Panji sedia menemani tuan-tuan. Okay tuan-tuan, itu sahaja video daripada Panji untuk hari ini. See you next video. Assalamualaikum.